Ini bab larangan menipu dalam jual beli. Ayyub berkata, ini Ayyub As-Sakhtiyani, mereka menipu Allah, yakni mahu menipu Allah seperti mana mereka mahu menipu manusia. Kalaulah mereka lakukan secara terbuka, secara nyata, itu lebih mudah kepadaku. Jadi ceritakan terus terang, tanpa berselindung, tanpa menipu dan mengecoh. Misalnya maksud dianya kana ahwana alayya, lebih mudah kepada saya tu. Jadi kalau dia letak harga mahal lah, kita kata lebih senang. Dengan tidak ada penipuan, menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat dunia. Tak adalah berlaku lagu tu. Itu maksud dia lebih mudah kepada saya tu. Riwayat daripada Ibnu Umar bahawa ada seorang lelaki menyebutkan kepada Nabi SAW bahawa dia ditipu, tertipu dalam jual beli. Nabi SAW pun kata kepada dia, apabila engkau berjual beli, maka kamu katakanlah, yakni kepada orang yang berurusan denganmu, la khilabah, tidak ada sebarang penipuan. yakni janganlah ada sebarang penipuan, ataupun dengan syarat tidak ada sebarang penipuan dalam jual beli ini. Maksudnya, kalau engkau melakukan penipuan, maka itu tidak halal kepadamu, tidak halal, itu maknanya. Ataupun kalau engkau menipu, maka jual beli itu dikira tak jadi. Ataupun dengan syarat tidak ada sebarang penipuan dalam jual beli itu. Artinya dia memberikan khiyar syarak, kepada orang yang berurusan dengan dia. Yang ini dengan syarat lah, kalau engkau menipu, aku boleh batalkan jual beli, fasahkan jual beli itu. Itu maksud katanya la khilabah. Maksud Imam Bukhari sebenarnya di sebalik cerita ni semua, mana tak boleh nak kita buat helah lah, helah kau tu, helah kau ni, tak boleh. Sebab apa Nabi SAW kata dah kepada orang ni. Dulu kita sudah jumpa ada banyak kali dah hadis ni. Setengah ulama mengatakan ini khusus dengan orang itu, setengah ulama mengatakan tidak, orang-orang lain pun boleh juga lah begitu. Jadi tidak nak panjang situlah. Sebab apa, sudah jumpa dah hadis ni sebelum pada ni banyak kali dah. Bab mayunha minal ihtiyal lil wali. Ini bab larangan wali ataupun penjaga anak yatim membuat hilah. Anak yatim yang dia berkenan, dia buat hilah. Dan larangan juga daripada tidak menyempurnakan mas kahwinnya, mas kahwin dengan anak yatim itu. Riwayat daripada Zuhri, dia berkata, Urwah menceritakan bahawa dia bertanya Aisyah, yang ini tentang ayat ini, sekiranya kamu takut tidak akan berlaku adil di antara anak-anak yatim, yang ini anak yatim yang perempuan lah, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu bolehlah berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain yang kamu suka, 2, 3 ataupun 4 pun boleh. Qalat, Aisyah berkata, yang dimaksudkan dalam ayat ini, kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu, yakni anak yatim perempuan yang dalam jagaan penjaganya. Selepas itu, setelah anak yatim itu besar, maka penjaganya berkenan kerana hartanya dan kerana kecantikan. Dia mahu mengawininya lah dengan mas kahwin yang lebih rendah daripada mas kahwin perempuan yang setara ataupun sebaya dengannya itu. Pasal apa?
Mana kira-kira dia nak helah lah juga tu. Nak ambil kesempatan daripada dia menjaga anak tu, kiranya dia berbudi lah kepada anak yatim tu. Maka tak ada siapa-siapa, termasuklah anak yatim tu sendiri, nak membantah walaupun dengan mas kahwin yang murah. Maka mereka dilarang daripada mengahwini al-yatama itu, kecuali kalau mereka dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu. Berlaku adil dalam perkara apa? Dalam menyempurnakan mas kahwinnya. Yang ni serupa dengan orang-orang lain jugalah mas kahwin tu. Boleh, bukan tak boleh menikah dengan anak yatim. Kita kata anak angkat ke apa ke, kita kata pera jak kecil. Bila pera, bila besar tu bukan tak boleh menikah dengan dia. Boleh. Boleh menikah. Tapi tak boleh mengambil kesempatan dengan mengurangkan mas kahwinnya. Bahkan kena sempurnakan mas kahwin. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian orang ramai bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu, selepas daripada turun ayat tadilah, fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini pula, wa yastaftunaka fin nisa, mereka akan bertanya engkau tentang perempuan, fa dzakaral hadis, dan perawi seterusnya menceritakan hadis itu. Hadis itu makna panjang lagi lah, panjang lagi. Dalam hasyiah nombor 5 aja, kalau dalam kitab ni boleh kita tengok. Kemudian hak baki lagi dalam hadis itu, iaitu kalau anak yatim itu cantik dan berharta, penjaga-penjaganya berkenanlah untuk mengahwininya, sukalah mahu mengahwininya. Tetapi kalau anak yatim itu tidak ada daya penarik tadi, tidak ada harta ke ataupun kecantikan, tarakuha, mereka tidak mahu mengahwininya. Ini cerita orang zaman itulah. Dan mereka mahu mengambil perempuan-perempuan yang lain sebagai isteri. Qalat, Aisyah berkata, seperti mana mereka meninggalkannya, yakni tidak mahu berkahwin dengan anak yatim bila mereka tidak suka, yakni tidak berkenan kepada dia tu. Begitulah juga kalau mereka berkenan kepada perempuan itu, mereka tidak boleh berkahwin kecuali dengan berlaku adil terhadapnya dan memberikan haknya yang sempurna berupa mas kahwin itu. Kalau itu tak apa. Itulah maksud hadis seterusnya tu, yang dia kata fadzakaral hadis tu. Ini semua ni Imam Bukhari mari dalam bab hilah. Hilah ni macam-macam orang ni. Ada juga orang yang memang dia sengaja pera, buat anak angkat, lepas tu dipilih kira-kira comel dah lah. Lepas tu memang dia maksud dengan maksud tu dah, helah dah lah tu, helah dengan maksud nak kahwin dah, besar nak nikah. Bila nikah tu jadi mudah lah, tak ada banyak masalah. Seperti mana kalau orang-orang lain tak boleh buat helah macam tu. Bahkan apabila kita nak pera, nak jaga anak yatim ataupun anak akak kau, kena dengan ikhlas. Kena dengan ikhlas. Bukan makna tak boleh menikah, bukan tidak sah, tidak halal, tidak. Tetapi jangan pasal niat tu daripada dulu lagi. Jangan pasal niat daripada dulu lagi, dan membuat helah begitu tak boleh. Tujuan Imam Bukhari bagi semua ni, cuba tengok. Agama boleh dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak melarang, tak kenal lah helah-helah ni. Semua dia galan belakang helah-helah. Gitulah kalau kita perhatikan ruh ataupun semangat agama Islam itu, dia tak suka buat helah, buat helah sehingga merugikan mana-mana pihak. Tak boleh lagi. Babun, kalau seseorang itu menculik seorang gadis, ataupun di sini maksudnya hamba sahaya perempuan, kepunyaan seseorang, kemudian dia mendakwa bahawa hamba itu telah mati, lalu diputuskan, yakni oleh hakim, tentang harga hamba sahaya perempuan yang mati itu. Kemudian tuannya